Tapi bila tengok open concept toilet in China, tai termasuk balik. Dipersilakan semua. Ini gambar yang saya dapat dari Xiaohongshu. Okay? Imagine kalau korang dekat sini, soalannya adalah korang punya kepala kat luar ke korang punya buntut kat luar. Lepas tu korang boleh imagine kalau bos kamu duduk kat sini. Lepas tu kamu duduk kat sini. Lepas tu crush kamu kat sini. Memang susah weh guys. Yang ini pun tempat untuk pangsai tau. So kalau korang nak duduk kat nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3. Korang punya kaki satu kat sini dan satu kat sini tau. Bukan dua kat sini ya. Korang punya kaki kena macam tu Satu kat left, satu kat right. Lepas tu sorry. Dan ini pula upgrade version. Tengok tiles dia yang cantik. Tengok dia punya lantai pun berkilat-kilat macam tu. Yang ini kan orang kaya baru boleh masuk tau.